ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الحمد لله نحن سنكمل في هذه الليلة التمارين للدرس الثالث. نحن الآن في التمرين الأول الرقم الأول أجب عن الأسئلة الآتية. Okey, tamarinu juga adalah mamnu min sarfi sebab dia atas wazan mafa'ilu. Jadi sebab tu dia tidak bertanwin ya. Tengok ni tidak ada tanwin sebab dia mamnu min sarfi. Jangan nak besarkan. Ana ukabbir الصورة. أوكي. كم طالبا في فصل أحمد؟ في فصل أحمد 19 طالبا. 19 طالبا. طالبا mesti dalam bentuk yang mufrad dan mesti dia mansubun. Kenapa dia mansub? Okey, ana tulis fihi fi fasli, ana tulis pendek sikit. فيه 19 طالبا. Okey, macam mana nak i'rab taliban ini? Taliban ini dia mansub sebab dia tamyiz. Okey, i'rab panjang dia. Okey, ini tamyiz tamyizun. Tamyizun. Okey. I'rab panjang dia taliban tamyizun mansubun bil fathati. Taliban tamyizun mansubun bil fathati. Okey, kenapa dia tamyiz? Sebab dia ma'dud bagi adadun murakkab. Okey, ana ulang sekali lagi. Nama bagi nombor belas-belas, nombor bermula daripada 11 hingga 19 diberi nama adadun murakkabun. Adadun murakkabun. Adadun murakkabun bermaksud nombor yang bermurakkab, bersambung, attach number. Macam anda bagi tahulah seperti minggu lepas anda bagi tahu dia macam 16, 13, 14, itu juga adadun murakkab sebab kita tulis dia bersambung. Kita tak letak 6 lepas tu 10 jauh, kita tak letak jauh macam ni, salah. Kalau kita tulis 6 lepas tu 10 jauh, ini salah. Ini salah, dia tak jadi adadun murakkab, dia tak attach. Ini salah. Maka bahasa Arab pun sama. Cuma bahasa Arab nampak macam tak bersambung, nampak macam ada ruang kat sini, tetapi dia sebenarnya adalah adadun murakkab. Walaupun dia nampak macam tidak bersambung, tapi sebenarnya dia adalah adadun murakkab untuk nombor belas-belas. Okey. Nombor 2 ditanya kam taliban fi fasli aliyin. Kam taliban fi fasli aliyin fihi 14 taliban. Fihi 14 taliban. Okey, apa i'rab 14? Kita kena i'rab dekat arba'ata asyara tu. Nombor tu adalah satu nombor. Arba'ata asyara itu adalah satu nombor yang dikira adadun murakkab. Dia adalah mabni. Okey, cara i'rab dia adad arba'ata asyara adadun murakkabun mabniyun 'ala al-fathi. Mabniyun 'ala al-fathi. Kita tengok dekat asyara tu. Mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada. Dia adalah mubtada. Walaupun dia marfu', dia keadaan marfu', tapi bacaan dia arba'ata asyara juga. Sebab buat nota adadun murakkabun mabniyun. Adadun murakkabun mabniyun untuk nombor
13 hingga 19. Nombor 11 dengan 12 lain. 11 dengan 12 ada hukum lain, dia tidak mabni. Tetapi untuk nombor 13 hingga 19 dia mabni. Okey. Maka kita tak akan jumpa arba'atu asyarah, tak akan jumpa arba'ati asyarah, tak akan. Sebab dia sentiasa mabni, dia dia akan kekal barisnya. Okey, nombor seterusnya nombor 3, man aqwalu talibin. Man atwalu talibin fi fasli Ahmada. Siapakah pelajar paling tinggi di kelas Ahmad? Fi fasli Ahmada. Sekejap, kena tengok jawapan siapa Hmm, siapa Okey, fi atwalu talibin fi fasli Ahmada Ibrahimu. Atwalu talibin fi fasli Ahmada Ibrahimu. Okey, wa man atwalu talibin fi fasli Aliyin. Atwalu talibin fi fasli Aliyin Usamatu. Usamatu. Ini senang, nombor 2 ni kita tinggalkan je sebab sangat senang. Kita terus pergi ke muka surat 22. Muka surat 22, tamrin nombor 3. Okay. Iqra'il misalain. Iqra'il misalainil atiyaini lismi tafdil. Dia suruh baca dua contoh yang diberi dengan maksud yang sama. Isim tafdil di sini maksudnya lebih. Lebih. Isim tafdil macam anda beritahu sebelum ni, satu bawa makna lebih, satu bawa makna paling. Jadi di sini dalam contoh yang diberi membawa maksud lebih. Okey, contoh diberi Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Wa Hamidun atwalu minhu. Hashim tinggi dan Hamid lebih tinggi. Bukan paling tinggi. Dan Hamid macam mana nak tahu? Ikut dalam konteks ayat tu lah nak bagi tahu jawapan macam ditanya sebelum ni. Macam mana kita nak tahu maksud paling ataupun lebih? Tengok konteks ayat. Ayat tu macam mana? Kita boleh faham sendirilah. Jadi di sini pun kita boleh faham ini bermaksud lebih, dan Hamid lebih tinggi darinya. Aminatu saghiratun wa Zainabu asgharu minha. Aminah kecil dan Zainab lebih kecil darinya. Lebih, bukannya paling. Okey, nombor 1. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Buku ini lebih mudah dari itu. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Ana tak terjemah semua sebab kita nak laju. Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzatu akbaru minni sinnan. Ini cara terjemah dia. Hamzah lebih besar dari saya dari segi umur. Okey. Sinnan ini maksudnya tahun tahu. Sinnan ni tahun ataupun umur. Okey, sinnan ni macam mana nak i'rab dia? I'rab dia juga tamyiz. Ini i'rab dia tamyizun juga. Tamyizun. Okey, tamyiz adalah dalam bab mangsubat. Tamyiz adalah daripada benda-benda yang mangsub. Dia sama dengan maf'ulun bih, sama dengan isim inna, sama dengan isim lakinna. Dia adalah mangsub dalam bab mangsub. Jadi tamyizun mangsub. Cara i'rab sinnan, tamyizun mangsubun bil fathati. Dari segi terjemahan kita sebut dari segi. Dari segi. Contohnya ada terjemah Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah lebih besar dari saya dari segi umur. Lebih besar dari saya dari segi umur. Contoh kita nak letak perkataan lain. Boleh. Contoh, Hamzatu akbaru minni baitan. Boleh. Hamzah lebih besar dari saya dari segi rumah. Rumahnya besar. Hamzatu akbaru minni kitaban, ilman.
Ahmad lebih besar daripada saya dari segi ilmunya. Lebih banyak, lebih hebat. Jadi kita boleh letak macam-macam selepas isim tafdhil ini datang selepas dia dalam bentuk mansub kalau kita nak kata dari segi. Dalam Quran kita jumpa dalam surah uh, Al-Kahfi, aksaru minni walada, nafarau. Ada banyaklah, nanti kita copy paste, kita tengok dalam kita tadabbur sekejap lepas ni. Okey. Nombor 4. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Pelajar-pelajar ini lebih baik daripada itu. Itu tu maksudnya pelajar-pelajar itulah. Itu maksudnya. Itu tu maksudnya pelajar-pelajar itu. Kita nak sebut ulaika tullabu pun boleh juga. Contoh haula'i tullabu ahsanu min ulaika tullabu pun tidak ada masalah. Tapi sebab dia badal, kan anda bagi tahu badal ni kita boleh buang. Kita boleh buang badal dia. Okey, baiti ab'adu 'anil madrasati min baitika. Anda bagi tahu sebelum ni ba'idun mesti an. Jadi kat sini dia kata baiti ab'adu 'anil madrasati min baitika. Dari segi terjemahan, rumah saya lebih jauh dari sekolah dari rumah awak. Macam kita terjemah dari, dua kali dari. An tu dari juga. Sebab kita dalam bahasa Melayu kita kata jauh dari. Kita tak kata jauh an sebab kita tidak ada perkataan an. Dalam bahasa Melayu tidak ada perkataan an. Jadi kita terpaksa terjemah an tu dari juga. Rumah saya lebih jauh dari sekolah dari rumah awak dari sekolah. Maknanya jarak rumah saya ke sekolah dengan jarak rumah awak ke sekolah, rumah saya lebih jauh. Jarak dari sekolah ataupun jarak ke sekolah. Baiti, terjemah yang mudah anak rasa rumah saya lebih jauh ke sekolah. Kita kata ke tak apa juga. Rumah saya lebih jauh ke sekolah daripada rumah awak ke sekolah. Daripada rumah awak ke sekolah. Kita terjemah ke pun tak apa juga tu. Huwa asgharu min, ada soalan ya? Untuk ayat ni yang mana tamyiz dia? Tak perlu tamyiz. Ini dia tak sebut tamyiz. Ini tak ada tamyiz. Tamyiz. Tamyiz itu adalah pilihan. Tak nak letak pun tak apa. Sebab dalam banyak ayat atas di atas, hanya baru satu kita ada tamyiz. Tak semua isim tafdhil ada tamyiz. Tak perlu. Yang nombor 6, yes, ada tamyiz. Yang nombor 6, ada tamyiz. Okey, anda sebut tamyiz ayat ni. Baiti ab'adu 'anil madrasati min baitika masahatan. Masafatan. Masafatan ni jarak. Masafah. Tapi tak perlu sebut lah. Memang kita sebut mengenai jarak dah pun. Jadi tak perlu sebut pun masafah ni pun. Tak perlulah. Buang je lah. Okey. Ini nombor 6. Ada tamyiz. Huwa asgharu minni sinnan. Okey. Sinnun ni sebenarnya sanatun. Sinnun juga bawa maksud gigi tau. Sinnun juga bawa maksud gigi. Jadi di sini boleh maksud dua maksud kat sini. Awak lebih kecil dari saya gigi. Dari segi gigi. Pun boleh maksud dari segi umur. Jadi macam mana nak tahu? Biasanya kita tak bincang mengenai gigi. Biasanya dalam percakapan, kita tak bincang mengenai gigi, kita bincang mengenai umur. Jadi kita faham konteks sendirilah. Sebab sinun pun gigi jamak dia asnan. Okey, gigi, sinun, jamak dia asnan. Asnanun. Asnanun adalah gigi-gigi. Mufrad dia sinun. Dan sinun juga adalah umur ataupun tahun. Dalam Quran pun ada sinin, mi'ata sinin. Sinin itu maknanya tahun-tahun. Tahun ataupun umur, sama perkataan dia, sinun juga. Jadi di sini maksud gigi ke tahun? Biasanya tahun lah. Dia lebih kecil dari saya dari segi umur, dari segi tahun, Huwa asgharu minni sinnan. Sinnan ni tamyiz. Ini tamyiz sama dengan tabyizun. Nombor seterusnya, nombor 8. Al-mauzu wat-tuffahu arkhasu minal 'inabi. Mauzu, pisang dan apple lebih murah daripada anggur. Lebih murah daripada anggur. Khatti ahsanu min khattika. Ini kita dah terjemah sebelum ni. Nombor 9, hadha syari'u. Syari' maksudnya jalan. Syari'un maksudnya jalan. Kita panggil syariah. Syariah tu jalan Allah lah. Jalan agama.
Tapi syari'un ada alif. Kalau syari'un, syari'atun, shin ra, ya ain ta, syariah. Tapi maksudnya daripada ru'ut yang sama, maksudnya jalan. Syariah ni jalan kita menuju Allah. Syari'un, jalan yang betul, jalan yang kita nampak tu. Hadha syari'u, jalan ini anzafu min dzaka, lebih bersih dari itu. Al-lughatul arabiyyatu ashalu min al-lughatil firansiyati. Untuk pengetahuan, isim tafdhil dia tidak ada muannas muzakkar. Maka tak boleh kita kata al-lughatul arabiyyatu ashalatu. Tak ada. Dalam bahasa Arab tidak ada ashalatu. Dia muannas dan muzakkar dua-dua ashalu, semua sama. Isim tafdhil, tulis. Isim tafdhil tidak ada muannas, tidak ada muzakkar. Cuma bila ada naktun lepas ni kita bawa akan jumpa ada muannasnya tapi dalam bentuk naktun sahaja. Nanti kita belajar tajuk seterusnya insya-Allah. Tapi untuk wazan af'alu tidak ada af'alatu. Untuk wazan af'alu tidak ada af'alatu. Okay, hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Jam ini lebih murah dari itu. Okey, alhamdulillah senang. Nombor 4. Kawin jumalan minal kalimatil. Soalan. Ada soalan? Ya, boleh tanya. Nak tanya soalan nombor 3. Nombor 3 tu nombor 3 ayat ke? Ayat. Yang tadi tu, huwa akbaru minni. Huwa hamzatu. Ha. Hamzah akbaru minni sinnan. Kalau dalam amiyah kan, dia orang guna hamzah akbaru minni bisinin. Kalau ada tambah huruf jar kat situ, tak apa ke? Bisinin. B tu selalu ada tau. B taktub kan. B tu tak tahulah kenapa orang Arab sangat suka dengan B taktub. Di fi'il pun dia letak B kan, betul tak? Dekat PN pun dia orang letak B. B. Tapi contoh dalam ayat ni, kalau amiyah punya, Arab amiyah dia kata hamzatu akbaru minni bisin. Okey, itu Jadi nak tahu bisini tu, amiyah. kalau dari segi grammatically Arabik, betul tak? Salah, tak ada. Salah. Tak ada pilihan. Tak ada bisini pun tak ada. Tak ada dari segi Arab Fusha, tak ada. Memang anda selalu dengar B tu selalu ada dalam fi'il pun ada. Dalam manalah dia selalu letak B. Anda tahu kenapa? B tu dia nak jadi lancar ke, tapi anda rasa menyusahkan. Lagi ada B lagi banyak perkataan, patutnya buang terus. Tapi wallahu alam kenapa anda tak ada jawapan. Rasanya Arab guna B tu, Arab guna B sebab B lebih lembut. Contoh B lebih lembut. Ana bahabbat. Bihabbat ni suka kamu kan? Dia akan letak B untuk PL. Biasanya dalam PL lah. Tapi biasanya pernah tanya Arab kenapa ada banyak B. Sebab dia kata itu lebih lembut. Lebih lembut. Okey, itulah mungkin alasannya. Tapi kita jangan buat B dalam wajibat. Kalau tak B anda pangkah terus. Lembut ke kasar ke kita pangkah. Sebab kaedah fusha tak sama. Okey. Next. Nombor 4. Kawin. Saya nak tanya Ustaz. Okey, soalan seterusnya. Kalau kita nak buat dia lebih besar daripada saya, tubuh. Jasadan ke? Kita nak jasadan kata ataupun badanan. Boleh jasadan. Badanan. Huwa akbaru minni jasadan. Huwa akbaru minni badanan. Boleh, yes. Kalau nak kata besar tu dari segi saiz. Betul. Badanan ataupun jasadan. Betul. Itu cara guna tamyiz. Bagus soalan tamyiz ni. Saat lagi anda minta buat ayat tamyiz dah rasanya. Waktu rehat solat lepas ni. Okey, kawin minal jumalan kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'milan ism at-tafdhil. Okey, dia suruh buat ayat menggunakan isim tafdhil yang menggunakan perkataan-perkataan yang diberikan. Jadi kita buat jawapan terus. Ini mudah. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Hadzal funduqu anzafu min dzaka. Letak min anzafu min dzaka. Khatti ahsanu min khattika. Khatti ahsanu min khattika. Ana akbaru minhu. Ana akbaru minhu. Okey, bila tidak ada disebut tamyiz, ana akbaru minhu, maka ia bawa maksud besar tu besar dari segi badan lah. Kalau tak disebut apa-apa, biasanya bawa maksud badan. Ana akbaru minhu, maksudnya saya lebih besar badan saya. Itu dari segi pemahaman konsep
pemahaman dalam ayat-ayat biasa. Ana akbaru minhu, maksudnya badan. Huwa asgharu minka. Jadi ini pun sama. Asgharu minka ni maksudnya badan lah. Dia lebih kecil daripada kamu dari segi badan. Okey. Badan ke umur? Biasanya kalau tidak disebut, maksudnya badan. Biasanya. Tapi ikut konsep pemahaman pada perbualan, ikut waktu tertentu lah. Tapi secara zahir Ya, konteks. asalnya adalah secara badan lah. Badan. Okey, seterusnya kita pergi muka surat 23. Alhamdulillah, kita agak laju. 23, anda ambil je kejap. Okey, al-labanu ahsanu minasyayi. Al-labanu ahsanu minasyayi. Ini ikut. Ini pun sama. Siapa yang kata susu lebih baik ni sebab sesuai untuk dia lah. Ada orang tak sesuai minum susu, ada orang allergic, lactose allergic kan. Jadi ini pun ikut konteks masing-masing lah. Kalau ada orang memang susu lebih baik bagi dia, ada orang minum susu sakit perut. Jadi ikut keadaan masing-masing. Al-labanu ahsanu minasyayi. An-nisa'u aktsaru minar rijali. Ini dari statistik Malaysia, orang lelaki lebih ramai sebenarnya. Orang lelaki dari segi kalau ada orang lelaki 11 orang, perempuan 10 orang. Tetapi kenapa di negara lain tidak begitu, wallahu alam. Tapi di Malaysia statistically lelaki lebih ramai. Di dalam ayat ini an-nisa'u aktsaru minar rijali. Okey, seterusnya anta ajmalu minni. Anta ajmalu minni. Awak lebih cantik dari saya. Ini biasanya perbualan orang perempuan lah. Perempuan ni, awak cantik dah. Dah, awak lebih cantik dari saya. Itu biasalah perbualan dia orang. Kita orang lelaki tak pernah cakap macam tu. Kita lelaki straight to the point. Tak ada nak cantik lah awak, cantik tak ada. Okey, nombor 9. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Min ni min untuk isim tafdhil, bukan min daripada dari segi ba'id tu, bukan untuk ba'id. Okey, asy-syamsu ab'adu minal qamari. Okey, alhamdulillah, senang. Ada soalan? Tak ada. Iqra'il amthilata thumma hawwilil jumal al-atiyata ala ghirariha musta'milan ism at-tafdhil. Ghirari ni maksudnya misaliha. Sama, ghirari ni maksudnya ikut contohnya. Ghirari ni contoh. Contohnya musta'milan ism at-tafdhil. Muhammadun talibun hasanun. Ini bawa maksud untuk isim tafdhil yang kedua ini, contoh yang diberi ini adalah bermaksud paling pula. Ini bermaksud paling, dan paling biasanya ada mudhaf ilaih selepas dia. Biasanya ada mudhaf ilaih. Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun ahsanu talibin. Ada isim tafdhil selepas isim, ada isim tafdhil. Ada isim mudhaf ilaih selepas isim tafdhil. Selepas isim tafdhil ada mudhaf ilaih, jadi ia bermaksud paling. Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Hadha baitun jamilun. Hadha ajmalu baitin fil syari'i. Aminatu talibatun saghiratun. Aminatun asgharu talibatin fil madrasati. Asgharu talibatin fil madrasati. Okay. Oleh kerana anda dah sebut tadi bahawa untuk isim tafdhil, untuk wazan af'alu tidak ada kita nak membuat contoh kita nak buat naktun yang paling kecil tu, untuk menjadikan naktun untuk perempuan, dia ada wazan dia. Wazan dia fu'la. Fu'la. Okey, macam mana? Contoh. Okey, ini isim tafdhil juga. Tapi isim tafdhil untuk perempuan yang naktun, yang kita menaktunkan isim tafdhil tu. Okey, contoh. Anda bagi contoh. Aminah ada banyak dalam kelas.
Aminah ada 3 orang nama Aminah. Sebab nama Aminah ni memang biasa digunakan. Jadi ada 3 orang Aminah dalam kelas. Jadi kita nak kata Aminah yang paling kecil. Bukan Aminah yang lain tu. Aminah yang paling kecil berjaya. Ataupun kita kata Aminatu as-sughra. Aminatu as-sughra. Aminatu as-sughra. Ya, tak muat. Ada tulis sini As-sughra. Aminatu as-sughra najahat. Aminah yang paling kecil. Tu jadi paling kecil bila dinaktunkan. Okey, buat nota fu'la ni ataupun wazan fu'la ni adalah wazan isim tafdil untuk perempuan bila dinaktunkan. Paling tu dinaktunkan. Aminatu as-sughra, Aminatu as-sughra najahat. Aminah yang paling kecil menang. Dia menang dalam pertandingan kuis. Aminatus sughra. Sebab tu nama Al-Asmaul Al-Husna. Nama-nama yang paling baik. Nama Allah ni nama yang paling baik. Nama yang paling baik. Al-Asma'u Al-Husna. Kita panggil apa? Al-Kubra. Ghuzwatul Kubra. Kita panggil benda tu adalah na'tun. Untuk yang paling. Wazan dia adalah fu'la. Okay, benda ni tak belajar lagi dalam buku 2. Tapi anda sebut awal-awal supaya tidak keliru. Okey. Nombor. Contoh yang diberi lagi. Hashimun talibun tawilun. Hashimun atwalu talibin fi faslina. Ini bawa masuk superlatif. Untuk bawa masuk paling. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Hadhihi asgharu. Ya Allah. Hadhihi asgharu غرفة في بيتنا. هذه أصغر غرفة في بيتنا. بلال لاعب حسن. لاعب ni pemain Laibun pemain bola. Pemain bola sepak ke, pemain badminton ke, kita sebut laibun. Bilalun ahsanu la'ibin fi fariqina. Fariqi ni maksudnya tim. Fariqun tim. Ataupun tim lah, pasukan. Bahasa Melayu kita panggil pasukan, fariqun. Pasukan. Bukannya sebut firqatina, bukan firqah. Firqah ni lain. Firqah ni yes, perkataan hampir sama. Firqah ni pecahan. Firqatun adalah pecahan. Salah kalau kita sebut hadhihi firqatina. Hadhihi firqatuna. Ini tim kami. Salah sebut itu. Tapi beberapa buku anda jumpa dia tulis firqah. Firqah adalah pecahan. Ini pecahan kita. Bukan, salah. Hadza fariquna. Ini pasukan kami. Ini tim kami. Tetapi bahasa Melayu, orang-orang Melayu tertukar. Beberapa buku anda jumpa, dia buat firqah, bawa masuk pasukan. Sebenarnya fariqun, pasukan. Fariqun. Okey, nombor 3, Yasirun rajulun faqirun. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Afqaru rajulin fi qaryatina. Tilka sa'atun rakhisatun. Tilka arkhasu sa'atin fi suqi. Hadha darsun sahlun. Hadha ashalu darsin fil kitabi. Ad-Doktoru Zakaria tabibun syahirun. الدكتور زكريا أشهر طبيب في بلدنا. أشهر طبيب في بلدنا. Ini pun satu lagi. Baladina, bukannya biladina. Pun sama, banyak buku-buku yang ditulis orang Melayu, disebut biladina. Bilad ni jamak. Jamak. Kalau nak berkata negara kita, negara kami, negara saya, baladina. Bukannya biladina. Salah kalau sebut biladi, tapi oleh kerana biasanya orang Melayu memang ambil jamak, maka ya apalah, kita maafkan je lah kesalahan begitu. Okey, Al-Azharu jami'atun qadimatun. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Al-Ustadhu Nu'manu, anda baca jawapan terus Al-Ustadhu Nu'manu ahsanu mudarrisin tahta syamsi. Ini pujian yang mujamalah. Pujian mujamalah ni orang Arab biasalah.
untuk puji. Maksudnya di sini tahta syamsi ini maksudnya apa-apa sahaja ada di bumi ni, inilah paling baik. Tahta syamsi, di bawah matahari, inilah ustaz yang paling baik. Ini mujamalah. Okay, ada sebut tahta syamsi ni nak kata baik, yang semua orang kalah dia, kita panggil mujamalah. Mujamalatun. Mujamalah ni puji melampau-lampau, puji untuk bodek, puji untuk nak sedapkan ayat, mujamalah. Daripada perkataan jamilun. Jamilun cantik, mujamalah ni buat nampak ayat tu cantik, nampak bodek. Hadza as'abu darsin fil kitabi. Zaka awsa'u faslin fil kulliyati. Okey, seterusnya. Ni bagi maksud ni. Faslun wasi'un, la'ibun pemain. Bukan pemain bola saja tau. Pemain apa-apa saja disebut la'ibun. Daripada perkataan la'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Firangsa dengan al-barazil. Fariqani. Ingat bukannya firqatani. Bukannya firqah. Salah. Siapa yang buat firqah maksud tim. Salah. Okey, seterusnya. Alhamdulillah laju kita hari ni. Isyak Ustaz. Ada apa? Yang masuk isyak. Masuk isyak dah. Okey, kita berhenti sekejap. Dan anak-anak semua orang buat ayat. Sambil-sambil siapa yang masjid dia solat awal ke apa ke dah habis solat, buat ayat dan tulis bukannya ni tulis macam biasa, send gambar yang ditulis itu ke WhatsApp group. Ayat yang diminta adalah isim tafdil yang ada tamyiz lepas dia. Isim tafdil yang ada tamyiz. Ana tak nak akbaru dengan asgharu. Cari perkataan lain. Akbaru dengan asgharu dah beri contoh. Guna benda lain. Guna isim tafdil yang lain. Kita berhenti dulu. Kita sambung selepas solat isyak.